Okey. Assalamualaikum warahmatullahi ya Allah. Perjalanan kami bermula di Jalan Lama Pahang. Di kiri dan kanan, hutan, kampung kecil dan jalan sunyi yang seolah-olah membawa kami kembali ke masa silam. Petang itu, kami bersama pasukan eksplorasi bergerak perlahan menjejaki satu nama besar dalam sejarah Hulu Pahang, Maharaja Perba Jelai. Beliau bukan sekadar pembesar negeri. Maharaja Perba Jelai adalah pemerintah wilayah Jelai, orang besar berempat Pahang yang memegang kuasa pentadbiran dan ketenteraan di kawasan hulu, menjaga keselamatan, adat dan kedaulatan negeri bagi pihak Kesultanan Pahang. Jelai bukan kawasan kecil. Di sinilah nadi kekuatan Pahang di pedalaman dibina dari sungai, hutan hingga laluan dagang lama. Sepanjang perjalanan ini, kami melalui selekoh sunyi, jalan kampung, malah ternakan yang bebas melintas, seolah-olah mengingatkan kami bahawa kawasan ini masih hidup dengan warisan lama. Ini kali pertama kami menjejakkan kaki ke sini. Makam Maharaja Perba Jelai dikatakan terletak bersebelahan sebuah masjid, tersembunyi, tenang dan jauh dari hiruk pikuk. Dan ketika matahari mulai condong ke ufuk petang, kami akhirnya tiba. Bukan sekadar untuk melihat sebuah makam, tetapi untuk menziarahi satu legasi yang membentuk sejarah Pahang. Perjalanan kami bermula di sebuah kawasan yang tenang. Di hadapan kami, sebuah masjid berdiri sunyi di atas bukit kecil, dikelilingi kehijauan dan suasana kampung yang masih terpelihara. Inilah titik awal kami. Namun, ketika tiba di sini, kami sebenarnya belum mengetahui dengan pasti di manakah terletaknya makam yang ingin kami ziarahi. Kami berhenti memerhati sekeliling. Langkah kami perlahan, penuh tanda tanya. Dengan berpandukan rasa dan pemerhatian, kami mula berjalan menyusuri kawasan sekitar masjid, mencari petunjuk ke tanah perkuburan Islam yang berdekatan. Tiada papan tanda khusus, hanya laluan kecil dan jejak-jejak lama yang seakan memanggil untuk diterokai. Dan akhirnya, kami menemui satu laluan ke atas. Anak-anak tangga lama, sebahagiannya ditutupi daun dan lumut, membawa kami mendaki perlahan ke puncak bukit. Setiap langkah terasa seperti mendekatkan kami bukan sahaja kepada satu lokasi, tetapi kepada satu lapisan sejarah yang lama tersimpan. Nafas sedikit teratur, langkah semakin berhati-hati. Di kiri dan kanan, kubur-kubur lama mula kelihatan. Ada yang condong dimamah usia, ada yang masih terjaga. Tanda bahawa kawasan ini telah lama menjadi tempat persemadian generasi demi generasi. Apabila kami tiba di puncak bukit, pemandangan tanah perkuburan yang luas terbentang di hadapan mata. Kubur-kubur lama dan baru tersusun rapat. Sebahagiannya berpagar, sebahagiannya terbuka tanpa sempadan.
Suasana sunyi, diteduhi pepohon besar, memberi rasa damai dan hormat. Di antara kesemua itu, perhatian kami tertumpu kepada satu kawasan berpagar besi berwarna kuning. Menurut maklumat dan kepercayaan setempat, di sinilah terletaknya makam Maharaja Perba Jelai bersama keturunan baginda dari dahulu hingga ke hari ini. Satu kawasan yang dijaga bukan kerana kemegahan, tetapi kerana nilai sejarah dan warisan. Kami berdiri tenang. Tiada suara yang ditinggikan. Hanya doa yang dipanjatkan. Bersama-sama, kami menghadiahkan Al-Fatihah buat arwah yang bersemadi di sini sebagai tanda hormat, ziarah dan ingatan bahawa sejarah bukan hanya tertulis dalam buku tetapi bersemadi di bumi, menunggu untuk difahami. Ketika kami melangkah masuk ke kawasan berpagar kuning ini, suasananya jelas berbeza. Kawasan makam kelihatan agak bersemak, ditumbuhi pokok renek dan dedaunan sehingga menyukarkan kami untuk melihat dengan jelas serta mengenal pasti batu nisan bagi setiap makam yang ada. Di sekeliling kami hanya kelihatan bentuk-bentuk lama yang sebahagiannya telah dimamah usia, sunyi, teduh dan seolah-olah menyimpan banyak cerita yang belum terungkap. Di sinilah perbincangan kami bermula. Saya dan pasukan berbincang mengenai satu catatan yang pernah kami temui di internet yang meyakini bahawa makam Maharaja Perba Jelai yang pertama berada tepat di hadapan kami ketika ini. Keyakinan itu turut dikuatkan melalui sumber batin. Satu petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diterima oleh Puan Ita mengesahkan bahawa inilah makam yang dimaksudkan. Dengan penuh adab dan rasa hormat, saya menyentuh batu nisan ini sebagai tanda silaturahim, ziarah dan penghormatan kepada seorang tokoh sejarah yang jasanya pernah membentuk bumi Pahang ini. Okey, alhamdulillah kita dah sampai ke kawasan di mana terletaknya makam dan keturunan bagi Maharaja Perba Jelai. Dan makam ini terletak di kampung Masjid Batu Yun Bukit Kota yang terletak di Kuala Lipis, Pahang. Alhamdulillah kita dah sampai ke kawasan ini. Memang dah lama saya nak datang ke makam ini untuk menziarah makam Maharaja Perba Jelai. Dan seperti yang anda lihat sekarang ni, kita berada di dalam satu makam berpagar berwarna kuning dan dipercayai di dalam ini berkaitan dengan keturunan Maharaja Perba Jelai. Dan di luar sana pun dikatakan juga yang ada kaitan keturunan yang memegang jawatan Maharaja Perba Jelai. Jadi dipercayai makam ini
dipercayai makam yang menggunakan batu kepuk berwarna kuning ni, dipercayai inilah makam Maharaja Perba Jelai yang mungkin yang pertama. Kita tak dapat pastikan yang sebab dia tulisannya tak jelas kat situ, tapi dipercayai yang macam ni Kak ni kira makam Maharaja Perba Jelai yang pertama lah yang ni kat sini. Mungkin anda ada yang tahu di mana makam Maharaja Perba Jelai yang pertama, mungkin anda tahu, boleh kongsikan kan. Sebab kita datang pun tak ada appointment dengan siapa-siapa, kita kebetulan ada kerja kat sini dan kita singgah kat kawasan makam ni lah kan. Maharaja Perba Jelai ni dia adalah pemerintah Hulu Pahang yang sangat berpengaruh yang berasal dari keturunan Raja Pagaruyung. Baginda menguasai hampir separuh negeri Pahang dengan menjadikan Jelai sebagai pusat pemerintahan yang berkerajaan sendiri, tidak termasuk daerah Tembeling. Jawatan Maharaja Perba Jelai adalah sebahagian daripada struktur orang besar berempat Pahang yang diwarisi turun-temurun. Jadi Maharaja Perba Jelai ni dikatakan memerintah di kawasan Ulu Pahang ni lah kan? Dan menjadikan kawasan Jelai ni menjadi pusat pemerintahannya lah kan? Dan kita percayalah yang dalam ni semua ada kaitan dengan keturunan Maharaja Perba Jelai. Dipercayai dekat atas bukit ni makamnya. Berdasarkan bacaan saya, dikatakan ada 4 makam yang pernah memegang jawatan Maharaja Perba Jelai. Maksudnya ada 4 orang, 4 keturunan lah, 4 keturunan di kawasan inilah kan. InsyaAllah. Jadi kedudukan kerajaan Jelai ni dia menjadi semakin kukuh setelah Seri Maharaja Perba pertama membeli tanah Hulu Pahang daripada Sultan Abdul Ghafur, Sultan Pahang terakhir dari keturunan Melaka, dengan bayaran berupa emas bernilai tinggi. Disebabkan status ini, baginda sangat dihormati oleh rakyat dan dikenali sebagai Raja Bukit Betung, mencerminkan asal usul dirajanya. Itulah sebersikit sejarah berkenaan Maharaja Perba. Disebut Jelai itu disebabkan kawasan ini ada nama berkaitan Jelai, jadi disebutkan Jelai lah. Kebanyakan yang bacaan saya ditambah Jelai ni supaya kita sedia maklum, mungkin Maharaja Perba ni mungkin banyak yang memegang jawatan itu, mungkin lah. Tapi bila disebut Jelai, jadi dia fokus betul-betul dekat kawasan Bukit Kota ni lah. Dan kawasan ni berdekatan dengan sungai, dekatan dengan Sungai Jelai. Dia dekatan dengan sungai kat sini kan. Dan di sini pun rupanya ada landasan kereta api juga kat sini rupanya. Memang menjadi salah satu laluan lah nak ke Kota Baru, Kelantan. Tu jambatan apa tu? Mana? Tu kereta api juga tu jambatan kereta api tu. Yang lama Dekatan dengan jambatan kereta api lah. Kita datang dalam waktu yang petang sebab dalam awal tadi itu hujan selebat-lebatnya dan keadaan kat sini agak-agak basah lah. Tapi Allah izinkan, alhamdulillah kita dapat sampai ke sini lah untuk ziarah makam Maharaja Perba ni di kawasan Jelai lah. Okey, alhamdulillah kita dah ziarah makam Maharaja Perba di kawasan Jelai, Kuala Lipis Pahang. Alhamdulillah. Tapi kita panggil Maharaja Perba Jelai lah, khusus untuk kawasan Kuala Lipis ni. Mungkin ada kaitan dengan nama-nama kawasan Jelai lah. Jadi
Semoga video yang kita kongsikan ini dapat manfaat dan pengetahuan kepada kita semua, dan kepada yang ada kaitan dengan Maharaja Perbal Jelai ni, bolehlah ziarah ke kan. Jangan lupa untuk bersilaturahim walaupun mereka dah meninggal dunia. Kita kena ingat sejarah mereka, dan kepada semua bangsa Melayu yang cintakan sejarah, kenanglah jasa mereka dalam perjuangan menjaga tanah air ini. Ada kata-kata akhir? Tak ada? Ada. Jadi jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk tekan butang join untuk menonton video-video yang eksklusif. Semoga kita jumpa lagi pada video yang akan datang yang lebih menarik, insya-Allah. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.